Harga emas dah naik, jual emas di mana atau kaedah mana yang lebih untung? Ini adalah soalan yang saya terima. Mana lebih untung, jual emas balik di public gold secara apps atau fisikalkan dulu, kemudian jual di kedai emas atau kepada public gold semula? Untuk pengetahuan tuan-puan, emas apabila dijual semula, tak kira di mana tempat itu sekalipun, ianya akan dikenakan spread. Berapa spread itu dikenakan bergantung pula kepada jenama emas dan juga di mana emas itu dijual. Dan spread juga menentukan berapa banyak keuntungan yang tuan-puan akan dapat. Daripada soalan ini, tuan-puan ada 3 pilihan untuk jual emas apabila menabung emas di account gap atau gold accumulation program. Kaedah yang pertama adalah jual terus emas melalui akaun tanpa perlu emas fizikal. Spread yang dikenakan adalah 9% apabila emas tersebut dijual melalui akaun. Pilihan yang kedua ialah tuan-puan menjual emas dalam bentuk fizikal seperti ini di mana-mana cawangan public gold. Emas fizikal jama public gold yang dijual semula kepada public gold, spread value adalah antara 6 hingga 9% bergantung kepada saiz item. Spread untuk semua saiz emas berat bawah 10 gram adalah 9%, 20 gram 8%, 50 gram 7.5%, 100 gram 7%, 250 gram 6%, begitu juga dengan 1 kilogram sebanyak 6%. Ini adalah spread yang paling rendah. Lebih rendah spread value, lebih cepat tuan-puan akan untung. Berbeza jika tuan-puan jual emas jenama public gold di kedai-kedai emas yang lain, harga belian semula emas yang ditawarkan biasanya lebih rendah berbanding public gold. Ada juga kedai emas yang mungkin tak mahu beli balik emas public gold bukan kerana emas itu tak laku, tetapi ia bergantung kepada kemampuan kedai tersebut untuk beli semula emas public gold. Jadi, untuk memudahkan tuan-puan, pastikan tuan-puan beli emas dengan syarikat yang memberikan jaminan belian balik tanpa syarat kerana harga belian semula emas jenama syarikat itu sendiri biasanya lebih tinggi dan tuan-puan akan dapat keuntungan yang lebih tinggi. Jika video ini bermanfaat, boleh sharekan kepada rakan-rakan dan juga kenalan tuan-puan. Jemput follow untuk lebih ilmu emas dan keuangan.